tangan Hanim yang sejuk tu Nurul pegang kuat-kuat. Walau dalam hati rasa bergetar. Mak Leha cerita malam tadi Hanim bangun tengah malam, jalan keliling bilik sambil bibir dia berbisik-bisik. Tak tahulah apa yang dia cakap. Pak Musa cuba tahan, tapi Hanim meronta-ronta, menjerit macam kena histeria. Hari tu Pak Musa dah tak tahan. Dia kata tak boleh tunggu lagi lah. Dia pun call Pak Lang Hassan, orang kampung sebelah, yang biasa orang kampung panggil kalau ada benda-benda mistik macam ni. Tengah hari tu Pak Lang Hassan datang. Nurul ada dekat rumah Hanim masa tu. Pak Lang Hassan datang dengan tongkat kayu panjang, pakai baju Melayu lusuh warna kelabu. Dia masuk dalam bilik Hanim, tapi berdiri dekat depan pintu. Tak masuk terus tau, cuma pandang dalam bilik. Nurul ikut berdiri dekat belakang, pegang tangan Mak Leha yang sedikit menggigil. Pak Lang Hassan mula baca sesuatu. Suaranya perlahan tapi ada getarannya, membuatkan bulu roma Nurul meremang. Bilik tu makin lama makin rasa sejuk. Tiba-tiba Hanim bangun perlahan dari katil. Matanya terbeliak, pandang ke atas. Putih semuanya. Mulut dia tenganga, nafasnya berbunyi kasar, macam ada benda besar tersekat dalam kerongkong dia. Pak Lang Hassan baca lagi kuat. Bilik makin rasa berat, macam ada benda lain yang tengah tengok dia orang ni. Tiba-tiba Hanim menjerit, Aku janji aku akan ikut. Jangan marah aku." Suara Hanim garau, bukan suara yang Nurul kenal. Mak Leha dah menangis teresak-esak. Pak Musa hanya pasrah tengok apa yang jadi dengan anak dia. Pak Lang Hassan hentikan bacaan. Dia pandang Mak Leha. Anak ni terikat dengan sumpah ni. Sumpah apa Pak Lang? Dia dah ikat janji dengan orang yang dah mati. Janji yang tak patut diucapkan. Janji sehidup semati. Mak Leha terus jatuh terduduk atas lantai. Tangisan dia makin kuat. Pak Musa pegang kepala. Muka dia nampak serabut. Selagi janji tu tak putus, anak kau akan terus semacam ni. Dan kalau tak sempat diselamatkan, dia akan ikut sekali. Pak Lang Hassan terus buat air penawar, bacakan ayat-ayat tertentu. Lepas tu dia suruh Mak Leha bagi minum air tu dekat Hanim. Tapi masa Mak Leha nak bagi minum, Hanim bangun menjerit-jerit. Suara dia berubah kasar, mata dia merah menyala. "Jangan, kau tak boleh pisahkan kami." Pak Musa cuba pegang Hanim, tapi tangan Hanim kuat semacam. Dia tolak Pak Musa sampai terhantuk dekat almari. Nurul menjerit panggil nama Hanim. Hanim berpaling. Mata dia yang merah tu pandang Nurul sambil tersenyum sinis. "Aku dah janji." Pak Lang Hassan terus pegang kepala Hanim dan baca surah kuat-kuat. Suara Pak Lang Hassan lantang bergetar satu bilik. Nurul dengan Mak Leha dah duduk dekat bucu bilik, pegang tangan sesama